Guys, ini saya nak tambah lagi teknologi terbaru, iaitu power drive rotor. Okay, tough line rotor system. So, kalau kita tengokkan model lama dengan model baru. Model lama, skru kita sampai sini aja. Okay, so model yang terbaru, skru kita the whole part. Disebabkan stability. Bila skru panjang, dia lebih stable. Fine. So, keduanya, kalau awak tengok dekat sini, sini adalah kedudukan tali daripada spool kepada joran nak masuk spool, dia akan berada di sini. So point ni adalah titik berat yang mana ketahanan paling tinggi. So dah nampak tak kat sini? So kalau saya 320 tu dia tak ada longkang. Okay, bahasa mudah saya nak faham awak, dia tak ada longkang. Tapi Sateega 2025 ni dia ada longkang kat sini. So this is the new technology yang Daiwa keluarkan untuk 2025. Waloi.